Ruyan lah ni Tini. Tolonglah duduk. Aku nak telinga kau sekejap. Aku nak cakap dengan kau sikit. Kau ni kenapa? Kau kena rasuk ke apa benda ni? Kurang ajar betul tak? Dia cakap dia tak nak ceraikan aku. Dia tak nak. MC ke? Boleh? Boleh. Kau tim. Tak samanya nak shopping. Okey, nak menasihatkan kau supaya apa kata kalau kau minta cerai lagi sekali. Try. Dan kali ni aku terus berdepan dengan dia. Kan senang. Sebab dia memang lemah kalau dengan aku. Aku berdepan dengan dia, aku cakap dengan dia, aku memang kali ni nak minta cerai. That is the best. Dengan adanya you, sales produk I akan lebih meningkat. Tapi, I nak kerjasama daripada you. You tolong promote produk I. Promosi? Saya Datin memang boleh nak promote apa saja. I will go all out for you. Alamak, Mak jangan risau. Ad ni memang lemah sebab Raisya tu. Tapi Ad akan jadi kuat sebab seorang perempuan macam Mak. Iya anak mak ni. Penting pun. Yang penting sekarang ni kita ni. Kita nak jadi apa? Nak jadi apa? Betul tak? Sekarang ni, orang dalam production semua tengah bercakap pasal... Takkan. Aku takkan ceraikan kau. Aku nak kau merana. Kau tak masak? Minta. Aku tak kisahlah naik makan berapa banyak kali pun. Aku bawa balik Koyum. Jom Koyum. Tukar. Tak apa Fuad. Aku takkan lepaskan kau. Aku akan buat kau merana sampai kau mati. Tapi tak mengaku. Aku rasa kau tak... Berita netizen apa pula ni? Cakap you dah kahwin.